Betul ke MRT dan LRT kita rosak lagi kerap dari korang sangka? Selamat datang ke satu lagi episod Cili Selasa di mana kami bincangkan isu-isu semasa bersama saya, hos korang Iqbal. Dan hari ini aku nak bincang sikit pasal benda yang kerap merosakkan mood ramai orang yang tinggal kat Lembah Kelang. Dah lah ketiak berkicap nak pergi kerja. Sampai-sampai je bos korang cakap buka alasan pula. Tapi syukurlah sekurang-kurangnya orang Malaysia ni ramai yang mandi pagi. Sebenarnya selalu sangat naik video orang bersesak kat platform sebab masalah LRT dan MRT. Sampaikan kita orang pun tertanya-tanya, teruk sangat ke sistem train kat Malaysia ni? Ke rasa je macam teruk sebab sekali kena rasa macam nak kena pergi klinik minta ubat penenang? Untuk jawab soalan tu, kita orang kerahkan penulis-penulis Sos Cili untuk stok akaun Twitter Rapid KL dan cari semua pengumuman gangguan servis untuk 3 tahun kebelakang bermula dari November 2022 sampailah ke Oktober tahun ni. Jom yang kita orang nampak cuma gangguan yang diumumkan je. Mungkin ada lagi gangguan yang tak diumumkan, tapi apa yang ada ni cukuplah untuk kita buat anggaran kasar keadaan sebenar. Jadi, jom kita mulakan episod hari ni dengan berapa kerap sebenarnya gangguan servis. Lepas juli mata korek semua tweet yang ada, kita orang berjaya dapatkan jumlah gangguan untuk 5 laluan iaitu MRT Putrajaya, Kajang, KL Monorail, LRT Ampang dan Kelana Jaya. Tapi sebelum tu, cuba korang teka dulu berapa banyak gangguan servis sepanjang 3 tahun ni. Adakah A, B, C atau D? Mungkin boleh A, mungkin boleh C. Tapi B dengan D pun boleh. Tapi kalau korang dah pilih jawapan korang, jawapan yang betul adalah C. 272 insiden gangguan dan kelewatan sepanjang 3 tahun yang bermaksud secara puratannya ada lebih kurang 7 atau 8 gangguan setiap bulan. Jadi benda tu macam tiap-tiap minggu adalah sekali 2 gangguan. Menariknya, bulan yang paling banyak gangguan sebenarnya bulan yang terdekat ni. Pada Oktober tahun ni ada 18 pengumuman gangguan dengan 8 daripadanya kat laluan Putrajaya iaitu paling banyak antara semua laluan yang kita orang tengok. Keadaan paling teruk dekat hujung bulan untuk laluan ni sebab ada 3 hari berturut-turut gangguan sebab masalah sistem semboyan pada 25, 26 dan 27 Oktober. Pada 31 hari bulan pula, ada 2 gangguan waktu pagi. Mula-mula lambat sebab ada orang ceroboh landasan tu. Lepas tu bila masalah tu dah settle, ada gangguan Swiss kat track tu pula. Tapi tak semua bulan sesibuk ni. Ada bulan-bulan di mana hampir tak ada gangguan. Contohnya pada Ogos 2023 bila cuma ada 1 gangguan sistem semboyan kat laluan Kelana Jaya. Pada September 2024 pula, langsung tak ada pengumuman gangguan. Mulanya kita orang ingat admin Rapid KL tak update. Tapi lepas cek berita, memang tak ada isu dilaporkan pada bulan tu. Apa pun beralih ke persoalan yang mungkin ramai tertanya-tanya, laluan mana yang paling bermasalah? Okey, kita cuba kuis sekali. Cuba teka antara 4 laluan ni, mana paling banyak gangguan? Mungkin korang teka laluan Putrajaya sebab baru lagi ataupun laluan Ampang sebab dah tua kan? Tapi sebenarnya jawapan dia B, Kelana Jaya, yang mungkin korang ada pakai laluan ni pagi tadi sebab laluan ni antara laluan yang paling banyak penumpang. Dulu dikenali dengan nama Putra LRT, laluan Kelana Jaya ni antara yang tertua yang bermula operasi pada tahun 1999. Tapi yang lagi tua pula adalah laluan Ampang yang juga dikenali dengan nama Star LRT yang dibuka pada tahun 1998 dulu. Jadi sebagai antara laluan yang tertua dan yang paling kerap digunakan, tak heranlah laluan Kelana Jaya ni paling bermasalah dengan 90 insiden ataupun 33% dari jumlah insiden yang dilaporkan dalam 3 tahun ni. Isu paling biasa kat laluan ni termasuklah masalah dengan track atau Swiss track, masalah sistem semboyan atau komunikasi dan masalah dengan train atau komponen train. Untuk tempat kedua, mungkin korang ingat laluan Ampang sebab dia tua setahun dari Kelana Jaya. Tapi sebenarnya Ampang ni kat tempat ketiga dengan 45 insiden iaitu hampir 17% dari keseluruhan atau separuh dari Kelana Jaya. Tempat kedua pula sebenarnya jatuh kepada laluan Kajang dengan 74 insiden atau kira-kira 27% dari keseluruhan. Kenapa laluan Kajang? Laluan Kajang ni sebenarnya agak baru sebab dia mula beroperasi pada tahun 2016. Dari segi panjang pula, laluan ni lebih sikit je dari Ampang dan Kelana Jaya. Tapi jumlah stesen pun tak sebanyak diorang. Tapi kalau korang tengok data penumpang untuk tahun ni, laluan Kajang ni sebenarnya paling banyak penumpang. Jadi mungkin dia banyak masalah sebab memang ramai yang naik benda tu. Senang kata dia macam beza mak anak seorang dengan mak yang ada anak 9. Mak anak 9 ni tak cukup tangan, jadi mungkin lagi banyak naik tangan berbanding dengan mak yang anak seorang. Cakap pasal mak anak seorang pula, jom tengok pula laluan paling kurang masalah yang sepatutnya sama ada KL Monorail atau laluan Putrajaya.
KL Monorail cuma ada 30 gangguan atau 11% dari jumlah gangguan sepanjang 3 tahun ni, manakala Putrajaya pula ada 33 ataupun 12%. Tapi kalau tengok balik, KL Monorail ni sebenarnya jauh lagi pendek dari laluan lain dengan cuma 11 stesen. Laluan Putrajaya pula masih baru, dia mula beroperasi pada Jun 2022. Jadi kalau lebih kurang 10 insiden setahun, tak adalah teruk sangat kan. Mak baru dengan mak yang sikit anak pun ada masalah diorang juga. Yang membawa kita kepada persoalan seterusnya, apa sebab-sebab di sebalik semua gangguan-gangguan ni? Selain tengok jumlah masalah, kita orang juga tengok kenapa masalah-masalah ini terjadi dan berapa lama masa yang diambil untuk selesaikan, selagi admin-admin Twitter RPKL tak lupa update lah. Kadang-kadang diorang cuma cakap masalah teknikal je tanpa penjelasan lanjut, dan kadang-kadang ada pengumuman kelewatan tapi tak ada pengumuman masalah tu selesai. Kadang-kadang juga diorang letak link ke siaran akhbar je yang bikin panas jugalah. Orang dah panas train lambat, tambah lagi orang tak reti buat kerja. Apa pun, kita orang berjaya kenal pasti 7 jenis gangguan. Yang pertama sekali adalah masalah dengan train yang meliputi masalah dengan komponen train macam brake, sistem tekanan udara, pintu dan juga insiden di mana train tak bergerak dan kena dikeluarkan dari landasan. Ni masalah yang paling banyak terjadi, membabitkan 61 insiden, iaitu kira-kira 22% jumlah keseluruhan. Hampir sama banyak juga di tempat kedua adalah masalah berkaitan landasan dengan 22% ataupun 60 insiden. Kategori ini merangkumi apa-apa je lah yang kacau landasan macam pokok tumbang, suis landasan bermasalah, penggera yang kesan benda atas landasan dan juga pengumpan yang lintas atau jatuh kat landasan tu, sebab semua ni memang mengganggu laluan train. Seterusnya kat tempat ketiga adalah isu dengan sistem semboyan yang membolehkan train berkomunikasi dan diselaraskan. Bila sistem ni bermasalah, selalunya train akan kena bawa secara manual, jadi perlahan sikit dan berhenti lagi lama kat setiap stesen yang menyebabkan kelewatan. 51 kes ni menyumbang kepada 19% semua jumlah insiden. Selebihnya tak kerap sangat lah. Di tempat keempat dan kelima pula adalah masalah dengan pintu platform dan masalah bekalan elektrik yang masing-masing menyumbang 8% kepada jumlah insiden. Kat tempat keenam, lagi jarang adalah gangguan sebab bencana macam kebakaran atau kilat yang menyumbang bawah 3%. Dan akhir sekali di tempat ketujuh, kurang dari 2% adalah kelewatan yang disebabkan penyelenggaraan macam tambah baik sistem ataupun pemangkasan dahan. Campurkan semua ni kepada 47 kes atau dengan 17% di mana sebab tak jelas ataupun tak dinyatakan, dan kita dapat 272 kes kesemuanya. Bila nak tahu pasal berapa lama gangguan-gangguan ni semua, kita cuma boleh anggarkan je dengan tengok masa tweet pertama yang umumkan kelewatan dengan masa tweet terakhir yang cakap masalah tu dah selesai. Kita cuma boleh anggar je ya, sebab kelewatan train macam penderitaan kita akan ambil masa untuk kembali balik ke normal. Kalau kita abaikan 14 kes di mana kita orang tak jumpa tweet masalah selesai, kebanyakan isu-isu ni selesai dalam masa 24 jam. 149 ataupun lebih separuh daripada kes selesai bawah 1 jam, dan dari 149 ni 39 selesai bawah 15 minit. Selebihnya selesai antara 1 jam dan 24 jam kecuali 2 kes yang berlarutan lama. Kes pertama membabitkan laluan Kelana Jaya dari 5 ke 14 November 2022 yang berlarutan lebih dari seminggu. Pendek cerita, ada masalah dengan sistem semboyan yang asyik berulang lepas dia orang repair pun. Perkhidmatan masih berjalan tapi ada kelewatan sebab train perlu dibawa secara manual kat beberapa stesen yang mengacau jadual keseluruhan laluan. Kes kedua pula lagi panjang, berlarutan beberapa bulan dari hujung Januari sampai ke Mei 2023 kat laluan Ampang. Masa tu diorang ada retak kat landasan dan tiang landasan berdekatan stesen LRT Bandaraya, jadi train pun tak boleh lalu kat bahagian tu. Sesetengah stesen pun ditutup sampai isu tu selesai. Masalahnya, kalau train nak masuk depo, diorang kena lalu kawasan tu juga. Jadi, sebab tak boleh nak masuk depo, train pun tak boleh diselenggara masa tu. Lama-kelamaan, servis jadi semakin perlahan sebab makin banyak train dikeluarkan dari servis, sampai satu tahap tinggal 2 train je yang bergerak. Lagi banyak stesen ditutup sampai akhirnya diorang berjaya repair dan servis berjalan balik pada 12 Mei 2023. Jadi, ya, kebanyakan isu selesai dalam masa yang singkat, tapi ada masalah beberapa kali sebulan pun tak best juga. Lagi-lagi sebab banyak isu ni jadi pada waktu puncak dengan hampir 1/3 atau 94 isu jadi dari 5 sampai 9 pagi masa orang tengah rushing nak tengok handphone kat office, dan lagi 73 atau kira-kira suku jadi dari 5 sampai 9 petang masa orang rushing nak tengok handphone kat rumah. Dan ni akhirnya membawa kita ke, jadi betul ke isu-isu ni akan selesai? Satu benda yang bagus pasal Rapid KL dan pasal
Sarana adalah diorang agak telus tentang prestasi diorang. Maklumat tentang prestasi setiap laluan ada dipamerkan secara umum kat laman web Rapid KL dalam bentuk Mean Kilometers Between Failure ataupun ringkasnya MKBF. Dalam bahasa mudah, MKBF ni mengira berapa jauh train-train diorang bergerak sebelum jadi kegagalan relevan, iaitu apa-apa masalah teknikal yang menyebabkan train diorang terpaksa berhenti bergerak selama lebih daripada 5 minit. Lagi tinggi MKBF ni lagi bagus sebab maksudnya train boleh bergerak lagi jauh sebelum berhadapan dengan masalah. Sekarang sasaran MKBF bagi laluan Kelana Jaya, Ampang dan Kajang adalah 1,000,000 kilometer, iaitu lebih kurang sama macam sasaran yang Singapura tetapkan untuk MRT diorang. Tapi sasaran KL Monorail pula cuma 150,000 kilometer, mungkin sebab ciput je jarak dia. Apapun, setakat Oktober tahun ni, cuma KL Monorail je yang lebih daripada sasaran diorang dengan MKBF sekitar 240,000 kilometer. Yang 3 laluan yang lain ni pula agak jauh dari sasaran dengan laluan Ampang hampir mencapai 800,000 kilometer, laluan Kajang mencapai 520,000 kilometer dan laluan Kelana Jaya masih tak sampai separuh dengan 400,000 kilometer. Tapi kalau ikut graf yang diorang letak ni, keadaan dah perlahan-perlahan bertambah baik lah. Tapi jap, apa garis kuning itu pula? Itu MKBF untuk MRT Putrajaya yang hampir mencapai 2.8 juta kilometer, iaitu jauh lagi tinggi dari laluan-laluan yang lain. Ni menarik sebab kalau korang ingat tadi, kita orang cakap bulan Oktober banyak gila masalah untuk laluan Putrajaya. Ni bermaksud yang bukan semua gangguan dikira kegagalan relevan sebab train masih boleh bergerak walaupun lambat. Kita orang tak sure lah sama ada benda ni bagi gambaran yang tepat ataupun tidak tentang prestasi sistem rangkaian train kita, tapi berdasarkan graf MKBF tadi, keadaan ni bertambah baiklah juga. Memang ada banyak repair dan penambahbaikan kepada laluan-laluan ni sepanjang masa, dan masa kita orang buat video ni pun, laluan Kelana Jaya sedang dalam proses tambah baik sistem semboyan diorang yang ketinggalan zaman supaya boleh tahan lagi 20 tahun. Walaupun ada banyak benda yang kita masih tak pasti, sekurang-kurangnya kita orang tahu yang Rapid KL sedar tentang prestasi diorang, tahu apa masalah-masalah yang diorang hadapi dan tengah cuba buat sesuatu untuk selesaikan masalah-masalah ni. Agaknya sistem pengangkutan awam yang perlahan-lahan bertambah baik ni kiranya lagi bagus lah daripada lagi banyak kereta kat atas jalan yang membuat kita lagi banyak trafik. Jadi buat masa ni rasanya nikmati je lah kejutan-kejutan masa pergi kerja waktu pagi, dan jangan lupa like dan share video ni kat bos korang bila korang lambat sampai ke kerja nanti, sambil follow Sos Cili untuk segala isu semasa tambah pedas.